Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama kami berempat pada pagi ini merupakan Encik Kamarudin, iaitu Guru Besar SK Bukit Keteri. Jadi hari ini kami akan bertanya sedikit sebanyak soalan kepada Cikgu Kamarudin berkaitan dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Okey, jadi dengan soalan pertama. Okey, jadi Cikgu, boleh tak Cikgu terangkan secara ringkas mengenai RPM dan kepentingannya terhadap pembangunan pendidikan di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru-guru sekalian. Okay, RPM itu sendiri, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 ini adalah bermatlamat utamakan insan sejahtera. Murid sejahtera, guru sejahtera. Di samping ciri-ciri yang lain yang hendak dicapai bagi murid-murid tersebut. Ada 5 ciri, iaitu adalah pendidikan bermutu untuk semua murid, bagi guru-guru, penumpuan kepada tugas hakiki iaitu teras 3, pembangunan profesional guru yang anjar. Guru-guru mengajar supaya tidak ada rasa tertekan yang program-program pembangunannya. Begitu juga dengan kerjasama strategik dengan komuniti, syarikat dan ibu bapa, iaitu stakeholder yang utama. Dan juga bagi RPM itu sendiri, bagi sekolah kita adalah untuk mewujudkan pentadbiran sekolah yang berkesan untuk menjalankan RPM tersebut, seperti yang terkandung dalam teras 7. Bagi sekolah kita ni, Sekolah Kebangsaan Bukit Keteri, kita menerima baik apa yang hendak disampaikan melalui gagasan RPM tersebut. Terima kasih. Okey, soalan yang kedua, apakah program atau aktiviti yang dirancang bagi menyokong pelaksanaan RPM di sekolah? Lagi merancang aktiviti bagi menyokong pelaksanaan RPM kita ini, kita telah bermula dan menyusun langkah bermula daripada sebelum tamatnya PPM lagi. Kita dah menyusun langkah lah. Kita dah menerima maklumat-maklumat untuk tentang maklumat ringkas tentang pelaksanaan RPM yang akan berlaku ni. Dan bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis juga telah menyampaikan libat urus penataran tentang pelaksanaan RPM inilah. Saya secara rasminya telah menghadiri libat urus tersebut. Okey, bagi perjalanan pihak sekolah pula, saya telah merancang satu sesi libat urus bersama dengan middle leader team terlebih dahulu, senior leader team dan juga guru-guru melalui mesyuarat pengurusan. Dan juga kami juga sebagai pentadbir telah memberi penerangan kepada guru-guru dan murid-murid melalui perhimpunan-perhimpunan mingguan secara berkala mengikut kesesuaian waktunya. Begitu juga tentang penyebar luasan maklumat dan membentuk kepahaman di kalangan ibu bapa terhadap RPM itu sendiri adalah sangat penting. Melalui mesyuarat PIBG dan juga perjumpaan dengan ibu bapa. Okay. Untuk soalan yang ketiga pula Cikgu, adakah RPM dapat membantu meningkatkan aspek sosial, akademik dan kesejahteraan murid? Ya, terima kasih. Kalau kita nak melihat tentang RPM, bagaimana RPM dapat membantu meningkatkan aspek sosial, akademik dan kesejahteraan murid itu, kita lihat dalam RPM itu melalui 5 ciri-ciri murid yang hendak dihasilkan. Yang pertama, murid yang beradab. Kita sering memberi nasihat kita dalam mata pelajaran moral, dalam mata pelajaran agama Islam, dan juga perhimpunan bersama-sama dengan murid-murid dan guru-guru, kita menitik beratkan yang ciri yang pertama itu, iaitu murid beradab. Yang kedua adalah murid yang berilmu. Itu bagaimana kita menerapkan itu, kita menitik beratkan pengajaran pembelajaran yang berkesan daripada guru-guru sekalian.
Yang seterusnya ciri murid-murid yang nak dihasilkan adalah berkemahiran. Murid-murid berkemahiran dalam komunikasi, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan rakan-rakan, supaya tidak timbul masalah perhubungan yang kurang baik antara rakan-rakan dengan guru-guru. Okey, seterusnya adalah murid-murid yang berdaya tahan. Bukan saja saksiah itu tadi, akademik dan kejaksaan itu adalah murid yang berdaya tahan, resilient kalau dalam bahasa Inggerisnya. Kita mengajar memupuk dengan mengadakan bengkel-bengkel, kita mengajar camp-camp motivasi, camp-camp jati diri. Di PJ itulah program-program yang telah kita rancangkan itu untuk memupuk daya tahan murid tersebut dan berkeyakinan. Ciri yang kelima adalah berkeyakinan. Okey, cikgu. Untuk soalan yang seterusnya, apakah cabaran utama sekolah dalam melaksanakan RPM itu? Cabaran utama adalah kita hendak memupuk, kita hendak menerap kepahaman yang tinggi kepada guru-guru yang akan menyambut RPM tersebut nanti. Untuk itu, kita sebagaimana juga aktiviti tadi, kita hendak menyusun rangka kerja perjalanan RPM itu sendiri dengan baik. Kita mengambil masa yang panjang juga untuk memupuk kepahaman yang tinggi di kalangan guru-guru yang mana akan menjalankan tugas pengajaran pembelajaran yang berkesan kepada murid-murid tersebut, supaya RPM ini tidak dianggap sebagai satu beban kerja guru baru. Itu kepahaman itu penting, keyakinan itu penting, dan guru-guru mesti mempunyai motivasi yang tinggilah melalui trust 3 yang kita dalam RPM tersebut. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah cadangan penambahbaikan oleh cikgu sendiri terhadap pelaksanaan RPM pada masa depan? RPM ini sendiri dia adalah rentetan daripada PPPM yang lalu, di mana ada sesebahagian daripada matlamat yang tak dicapai daripada PPPM tersebut masih tidak dapat dilaksanakan dengan baik, 100% jayanya. Jadi kita timbullah RPM ini dan kita menyambut antara cadangan-cadangan yang perlu, yang kita nampak perlu ditambah baik daripada setiap tahun pun begitu juga, iaitu menambah baik kemudahan fasiliti pendidikan bagi guru-guru dan murid-murid. Kita dah ada teras 4 di situ, namun begitu ia masih perlu ditingkatkan lagi. Murid-murid, guru-guru boleh dibekalkan dengan kemudahan-kemudahan ICT seperti tablet bagi memudahkan guru-guru itu mengajar, dan murid-murid juga dengan kemudahan ICT yang ada, mungkin ada tablet, ada apa semua, boleh mengulang kaji di rumah dengan baik supaya mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Okey. Itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih atas info-info yang bermanfaat. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, semua untuk kamera.